Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itulah orang yang kaya hatinya. Maksud dalam hadis ni nak memberitahu kita, janganlah kita tengok kekayaan orang. Janganlah kita tengok kereta orang itu besar, kereta kita kecil, kita menyebabkan kita tidak syukur atas apa kenderaan yang kita ada. Janganlah kita tengok rumah orang itu besar, rumah kita biasa. Disebabkan kita tengok rumah orang itu besar, hati kita rasa tidak senang dengan rumah yang kita ada. Janganlah kita tengok kekayaan duit itu banyak pada orang itu, duit kita tak banyak, menyebabkan hati kita tidak bersyukur apa yang Allah beri pada kita, menyebabkan kita tidak bersyukur apa yang kita makan pada hari ini, menyebabkan kita tidak bersyukur apa yang kita miliki hari ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi macam ni untuk kita kerana apa? Kerana kita mampu macam ni. Andai kata kalau Allah bagi rezeki yang macam orang yang kita tengok tu kepada kita, mungkin kita akan lupa kepada Allah, mungkin kita akan kufur kepada Allah. Maka apa yang Allah beri ni adalah satu kenikmatan, adalah salah satu rezeki yang kita ada. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana bersyukur adalah lebih baik. Apa yang kita ada ni adalah lebih baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.